macam mengeluh tu. Kau nampak macam rumah nampak macam senyum lah sikit. Okey, cantik lah. Okay, stand by. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman Hamdi bin Abdul Rashid, tapi dikenali sebagai Tuah Zulkarnain. Kawan-kawan pun panggil nama Tuah. Yang lain pun panggil nama Tuah. Sebab nama saya ni adalah nama tema nickname saya lah untuk senang dikenali. Dalam Farid 88 ni saya adalah memegang jawatan sebagai marketing untuk Farid 88. So tugas saya lah untuk nak buat video-video Farid 88. Hak mana rumah duk tengah siap apa semua tu. So tugas-tugas saya lah yang akan orang kata menstructurekan agar rumah tu kita dapat dah siap rumah, so kita bagi ke satu kecantikan yang semula jadi kepada tuan-tuan rumah untuk melihat, wah, rumah itu cantik. Saya ni bila dapat call daripada Abang Farid sendiri, Abang Farid iaitu my big boss lah dalam Farid 88, yang mana dia telefon saya awal-awal tu. Sebelum dia telefon tu dia dah memang menyatakan hasrat dah. Dia kata nak buat kita untuk raya ni. Raya ni kita nak buat satu telefilm yang berkisahkan tentang Asnaf apa semua ni. Tapi at the same time dia nak tolong Asnaf tu nak buat rumah. Saya punya lah fikir sebab masa tu saya tak ada team sebenarnya. Saya seorang untuk nak fikir benda ni. Saya fikir macam mana ni aku nak buat ni. Abang Farid cakap, dia kata dia pergi jumpa dengan Cik Zul. Cik Zul cakap kata dia dah dapat Asnaf tu. So saya cakap okey, kita pergi tengok dulu macam mana keadaan. So Abang Farid bawa lah saya pergi tengok tempat tu. First kali dia bawa saya dulu. Dia bawa pergi tengok tempat tu. Okey tak Tuah, macam mana keadaan apa semua? Boleh tak hang buat ni apa semua? Saya cakap, boleh kot, tak ada masalah kot. So ini adalah peranan saya sendiri apabila Abang Farid iaitu my big boss sendiri cakap kata nak buat telefilm. So bagi saya benda tu adalah satu task yang mana saya tak boleh nak tolak. Sebab at the same time memang niat saya sendiri pun, sebab saya lebih suka berkecimpung dalam bidang kebajikan, iaitu yang mana saya boleh menolong asnaf-asnaf yang mana yang minta tolongan, minta sumbangan ni. Memang itu adalah saya punya, orang kata apa, saya punya favor. Saya memang saya sendiri nak menolong. So bila Abang Farid my big boss cakap dia nak buat tu, saya pun okey, no problem. Sebenarnya kalau kata ikutkan Abang Madi sendiri dengan keluarga pun tak pandai nak berlakon, dan mereka pun tak ada experience. Bila tanya Abang Farid ni, dia cakap kita ambil geng-geng ni lah berlakon. So saya punya pemikiran macam mana kau kena buat ni sebab sebelum ni kalau filem-filem ini, telefilm yang saya buat, saya banyak dengan pelakon-pelakon yang betul-betul pelakon, iaitu macam Kak Noh Kera, Wan Memunah, Abang Jalil Hamid, macam-macam lagi pelakon-pelakon yang saya kena ni. Tapi ini adalah satu task yang agak besar bagi saya, sebab saya kena berhubung, kena berkecimpung dengan kawan-kawan yang kurang pengalaman dalam bidang filem. Saya try olah penceritaan yang mana Abang Farid datang, dia cakap Tuah datang ke pejabat Yan. Nak buat apa? Rupanya nak meeting. So saya pun pergi lah meeting. At the same time, pada masa yang sama juga, saya dapat beberapa budak adik-adik kita, adik-adik saya daripada Politeknik Tunku Seri Zeng yang sudi bantu saya untuk nak buat filem pendek ni menjadi lebih menarik. Sebab adik-adik saya ni pun daripada perfilman juga, iaitu diploma filem dan diploma grafik design di Politeknik Tunku Seri Zeng. Dia orang datang untuk nak membantu. Mula-mulanya kita agak confused juga apa yang Abang Farid nak buat. Sebab dia punya jalan cerita dia dengan Abang Madi dia macam macam mana nak pergi selari kan. So bila kita record beberapa benda-benda, kita highlight beberapa benda penting yang Abang Farid nak ketengahkan, kita jadikan satu benda. Tapi the main point kita tak lari dengan apa yang Abang Farid nakkan tu. So saya olah balik, saya bincang balik dengan adik-adik saya di Politeknik.
adik-adik saya yang daripada politeknik tu, kita bincang, kita ulas sikit-sikit. Dan benda yang paling penting, main point dia cakap, saya nak buat tema yang paling penting, dia kata nak buat tempat ini adalah tempat orang miskin bertuduh, orang kaya menebut bakti. So alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, semua pun bagi kerjasama yang baik. Daripada side pelakon, daripada side producer Abang Farid, my big boss itu sendiri, semuanya jadi cantik dan segalanya orang kata apa, dipermudahkanlah segala urusan. Alhamdulillah. Telefilm ini berkisahkan tentang seorang petani iaitu Abang Madi, yang mana dia ambil umpah menyulam. Hidup dia dalam serba-serbi kekurangan, yang mengharap kepada bantuan kebajikan orang ramai, sehinggalah pada satu tahap yang mana dia sering kali pergi ambil anak dia apa semua tu, dah hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Sehinggalah pada satu malam yang mana dia berjumpa dengan waktu tu dia masa tu nak balik, dan masa ketika nak balik tu tiba-tiba dia ada beberapa orang muda terlanggar dia, sehinggalah baju terkoyak. Dan pada masa itulah juga ada seseorang yang budiman yang bagi hadiah menggantikan baju yang terkoyak itu, dan dia balik. Ketika saat itulah kehidupan Abang Madi ni berubah. Yang cerita selanjutnya macam mana boleh berubah tu, okey, kita nantikan telefilm ini pada 1 Ramadan. Tugas saya sebagai director, saya kena pastikan dari segi shot, dari segi shot, dari segi orang kata apa, kami tak olah banyak sebenarnya, sebab rumah tu sendiri dah tunjuk keadaan sebenar Abang Madi. So kita tak banyak nak olah sebenarnya. So tugas saya cuma nak menyampaikan cerita tu, kita ambil dari segi shot macam mana, shot dan juga dari segi kita main dua benda. Yang pertama sekali, nak main emosi, kena main shot, memang banyak kena main shot. Yang kedua dari segi audio lagu. So dalam cerita ni kita tak banyak dialog, kita hanya banyak bermain dengan shot. Kita tunjuk reaksi muka Abang Madi, kita banyak reaksi muka ke perilakuan Abang Madi, benda yang dia usahakan tu sendiri, kita banyak tunjuk keadaan rumah itu sendiri. So daripada situlah saya haraplah benda tu sampai kepada semua penonton. Yang tu saya minta sangat, kalau kata ni harap benda tu sampai dah dengan main dengan instrumen lagunya tu sendiri dalam filem ni, insya-Allah. Yang tu nantikan telefilm ni pada 1 Ramadan yang akan ditayangkan di YouTube channel dan juga TikTok. InsyaAllah sama-sama kita nantikan telefilm ini, InsyaAllah. Last sekali, Farid Bina, kami bahagia. Bye-bye.